Pasal tu kata ulama, mai Ramadan tolong kurangkan 3 benda. Ingat start malam ni tuan-tuan, ingat 3 benda ni tolong kurangkan dalam diri kita. Pertama, kurangkan bercakap. Tak mau bagi pahala kita free-free pada orang. Kita tahan lapak daripada pagi sampai ke malam tuan-tuan, tiba-tiba pahala bagi ke orang, rugi. Yang kedua, tolong kurangkan tidur. Bulan Ramadan bukan bulan untuk tidur. Ada tu orang paklong tu, Allah dah kata, ustaz, betul dunia kita pantas masa berlalu. Betul dah dengan hadis Nabi sebut setahun macam sebulan. Dia pandai balong. Dia tahu balong. Tak tahu ustaz, rasa tadi ni tak letih. Dia buat amal apa? Tak ada amal apa dia tak. Habis tu tak rasa letih tu. Dah ustaz tidur lepas subuh maghrib baru bangun. Yang ketiga, apa dia balong? Tolong kurangkan makan. Pasal banyak makan, punca kita payah nak buat ibadat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Ta'ala dapat sama-sama kita berada pada malam yang pertama tarawih. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah sampai akhir hayat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pun lama tak jumpa dengan orang impian ihsan. How are you today? Fine, alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dikasihi Allah Ta'ala, malam ni kita nak bicara tentang satu tajuk berkaitan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Yang mana bulan yang dinantikan oleh semua umat Islam. Tak kira dah yang berada di pelosok bumi mana sekalipun, Ramadan bulan yang dinanti-nantikan. Sehingga dalam satu hadis baginda Nabi SAW menyebutkan, jikalau kamu mengetahui tentang keistimewaan bulan Ramadan, nescaya kamu akan meminta kepada Allah setiap bulan adalah bulan Ramadan. Tapi jenis PA kita ni, jenis orang kita ni, awal Ramadan keimanan kita cukup hebat. Awal Ramadan ni di mana masjid surah penuh. Penuh masjid surah. Kita kena ingat, ulama berpesan kepada kita, ramai orang Ramadan keluar tapi dia masih dalam keadaan berdosa kepada Allah. Pasal tu kita kena tanya diri kita, kenapa Allah berikan peluang untuk kita berjumpa dengan Ramadan 2025? Sedangkan kita baru je rasa lalui Ramadan tahun lepas. Itu pun pakat duk jangka semalam tarawih dah. Hari ni puasa. Tapi tak jadi jangkaan kita. Hari ni tarawih, esok puasa. Itu kita kena ingat kenapa Allah masih bagi peluang pada kita jumpa dengan Ramadan 2025. Bukan sebab kita baik, bukan sebab kita hebat, bukan sebab kita ni orang bagus. Dan kena ingat, berkemungkinan Allah berikan peluang kita berjumpa Ramadan tahun 1446 ini, berkemungkinan Ramadan tahun lepas hanya sia-sia kita lalui. Hanya kosong sahaja. Di luarannya nampak seperti mana amal ibadahnya banyak. Tapi di sisi Allah adalah kosong. Pasal itu sebelum kita sambut Ramadan, tanamkan dalam diri kita nak sambut Ramadan kali ini dengan ilmu, bukan dengan adat. Berapa ramai yang sambut Ramadan dengan adat. Pakak duk bincang dah, esok buka puasa aku nak pergi badak Ramadan tu, semua bincang dah. Pasal apa dia? Pasal kita sambut dengan adat, tiap-tiap tahun sambut dengan adat. Yang kita tahu Ramadan syurga makan. Makan, sampai tak dapat nak makan. Dan bulan Ramadan ni paling banyak orang yang tinggi iman dia. Sehingga dihafal semua waktu sembahyang. Punya dahsyat. Bulan Ramadan ni orang hafal semua waktu. Cuba tanya kawan-kawan kita. Tanya dia, Din, esok buka puasa aku apa? Esok 7.31 Ustaz. Lusa pun 31 juga. Tulak pun 7.31. Dia kata kita buka puasa 7 hari, 7.31 dia dah. Hari ke-8 baru 7.30. Dia tak. Yang otak dia tu adik sikit daripada Google dia. Tekan semua ni.
Dia hari ke-8 baru 7.30, 7 hari juga. Hari minggu ketiga baru 7.29. Dia boleh tekan balong. Minggu lah dia dekat anak raya, minggu lah Ustaz baru 7.8. Ingat dia tu. Allah Ustaz, kita nak buat ibadat kena hafal lah. Bulan Ramadan. Lepas Ramadan cuba tuan-tuan tanya dia, waktu maghrib gua apa? Allah Ustaz 8 suku. Pasal apa dia? Pasal kita, pasal tu kata Nabi SAW, ada 5 kerugian seorang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia tak dapat perbaikinya. Apa dia? Yang pertama, bangun sahur tanpa mendirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat solat sunat. Dia bangun sahur, mengketedarah tu dia ingat. Nah, siap dah bincang dah sahur lagi nak masak apa. Kena pula hari pertama ni selalu terlajak. Terlajak lah sikit. Dah. Terlajak sikit. Dah. Trik ni kita ubah. Kali ni Ramadan kita ubah. Bangunnya solat sunat 2 rakaat. Nak buat solat apa dia? Tahajud boleh, taubat boleh, semua boleh belum. Dah. Yang tak bolehnya taubat ya. Pasal tu kita sambut Ramadan dengan ilmu, bukan dengan adab. Allah, bulan puasa ni duk tunggu tu bila bang ni cukup awal. Dia tanya pula, Ustaz, bulan puasa ni kita disunatkan buka puasa awal kan? Ya, tapi jangan awal sangat balung, risau, lingkup puasa. Ya tahu? Tok Bilal baru duk pergi lakmat aja, dia duk lambung buah Melaka. Buah Melaka duk lambung. Tok Bilal dia ruk terus belum. Pasal apa dia? Awal. Pasal tu jangan jadi orang yang rugi balung. Kalau boleh Ramadan kali ni, tanam niat aku nak khatam Quran. Start malam ni baca Quran balung. Pesan dekat Tok Imam, baca bagi panjang sikit dalam sembahyang. Nak baca bagi panjang sikit. Tuan-tuan tak apa, tak terasa pasal sejuk dalam ni. Hak kami duduk luar tu balung penuh, cerah lah balung. Banjir. Balung. Abang kata Imam, bulan Ramadan tolong baca bagi panjang. Setuju tak setuju? Sakat. Malam esok kita tengok dia ada tak ada apa nama. Mau dia cerah balik awal. Imam nak Imam. Abang kata Imam, baca Quran bulan puasa ni bagi panjang. Bila lagi tuan-tuan nak dengar Quran? Kalau bukan bulan Ramadan. Tu Imam nak baca bagi panjang. Tapi kena ingat, bukan malam ni, malam esok. Malam ni tak dikira. Pasal permulaan tarawih. Hello. Pasal apa dia? Lemah kita. Untuk Imam baca surah panjang ni. Pasal apa? Pasal kita jarang dengar. Cuba tuan-tuan kerap dengar tuan-tuan. Kuliah pun kita rasa panjang. Pasal jarang dengar. Kita nak Tok Imam baca kulhu je. Jam pada Tok Imam belum. Pasal itu apa dia? Rugi. Boleh bangun malam tapi tak solat 2 rakaat. Rugi belum. Pasal itu bangun awal belum. Maklum bagi awal. Bangun nak masak. Belum nak masak tu belum. Mayang sunat 2 rakaat, selesai. Yang kedua kata Nabi SAW, kerugian orang di bulan Ramadan meninggalkan hari-hari di bulan Ramadan tanpa bersedekah. Sedekah tak mau bagi makan, tak mau. Sedangkan bulan Ramadan, bulan Allah lipat kali gandakan pahala yang cukup banyak. Syurga di bulan Ramadan ni dibuka luas. Amal ibadat yang sunat, pahala dia seperti mana wajib. Amal yang wajib, pahala dia 70 kali ganda. Betul? Sedekah lah bagi makan orang buka puasa. Sini ada buka puasa hari-hari di masjid, di surau. Ada. Sebulan penuh. Alhamdulillah. Satu malam berapa? Allah mau. Betul? Tak ada orang bagi ke? Betul? 200 berapa orang? 200 buku. Ingat 200 ringgit terkejut saya. Oh, ingat tak ada siapa sponsor, baru nak sponsor belum. Dengar 200 pack, tak jadi belum. Botak belum. Nah, 200 pack. Masuk bahagian, jangan berkira. Ada setengah masjid tu saya tanya dia tahun lepas berapa? Tahun lepas 5,000 satu malam. 5,000 ringgit satu malam belum. Saya tanya pula tahun ni berapa? Dia tahu Ustaz tahun ni 7,000 ke 8,000. Tu dia belum. Saya kata depa ni menterkedarah ke belah saka. 7,000 satu malam. Tapi ada orang nak bagi? Ada. Pasal apa dia? Pasal orang tahu. Ramadan, bulan yang dilipat kali ganda pahala. Pasal itu jangan pernah sangka buruk dengan Tuhan.
Jangan pernah sangka buruk dengan rezeki kita. Kadang-kadang Allah tak bagi apa yang kita nak kerana Allah tahu benda tu tak baik untuk kita. Tolong. Pasal tu kalau boleh Ramadan tolong banyakkan sedekah. Dan kita pula jangan duk sangka buruk dengan orang bersedekah. Alah bagi sikit harap je kereta besar, bagilah banyak. Sebab masyarakat hari ni dia suka sangka buruk dengan orang. Kata balong, saya pun serupa 2 kali 5, 10. No, ada orang kaya tu belum kaya, kereta besar. Tiap-tiap minggu main tak duit kat saya, tapi tak banyak lah belum 100 ya. Tiap-tiap minggu je main tak untuk buat madrasah. Ustaz 100. Saya kata kat dia, Haji, kenapa tak bagi sekali grup tu terui? Tak ada Ustaz, kalau ada saya bagi dah. Oh, tiap-tiap minggu ada pula tu. Ada lah Ustaz, semalam petikan nombor ekor, hari ni menang. Hello. Tinggalkan pekerjaan yang tidak memberi manfaat. Sambutlah Ramadan dengan amal ibadah yang banyak. Baca Quran, zikir. Pasal itu kata ulama, mai Ramadan tolong kurangkan 3 benda. Ingat start malam ni tuan-tuan, ingat 3 benda ni tolong kurangkan dalam diri kita. Pertama, kurangkan bercakap. Tak mau bagi pahala kita free-free pada orang. Kita tahan lapak daripada pagi sampai ke malam, tuan-tuan, tiba-tiba pahala bagi ke orang, rugi. Kita letih-letih puasa, pahala bagi ke orang, rugi. Tolong. Yang kedua, tolong kurangkan tidur. Bulan Ramadan bukan bulan untuk tidur. Ada tu orang paklong tu, Allah dia kata, Ustaz, betul dunia kita pantas masa berlalu. Saya kata, awak Haji, dunia hari ni masa tak terasa betul. Betul dah dengan hadis Nabi sebut setahun macam sebulan. Dia pandai belum? Bulan macam seminggu. Dia pandai tarik hadis ni belum? Dia tahu belum? Tak tahu Ustaz, rasa terik ni tak letih. Puasa terik ni tak letih ni dah. Dia buat amal apa? Tak ada amal apa dia dah. Habis tu tak rasa letih tu. Dah Ustaz tidur lepas subuh maghrib baru bangun. Hello. Dengar kata kawan tu orang impian insan. Apa belum? Sudah. Allah SWT Muhammad. Dah orang impian insan ni belakang. Tengok muka pun berseri. Ahli syurga. Tak mau lah. Ni malam pertama ni, malam Allah start tutup pintu neraka belum? Pasal tu balon dia minta, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Ni malam ni kita start baca lah. Duk minta syurga ya. Pasal apa dia? Start malam ni, pintu neraka dah start dikunci. Syaitan dah mula kena ikat belum? Belum. Pasal tu jangan jadi orang yang rugi. Yang ketiga, apa dia belum? Tolong kurangkan makan. Pasal banyak makan, punca kita payah nak buat ibadat. Malam ni tak apa, dapat long semangat, cuba malam esok. Buka puasa pagi nak rah, mutabak 3 biji. Roti john, ayak jagung. Esok letih sikit puasa ni belum. Buka puasa makan, ada satu doa tuan-tuan. Tengah-tengah semayang. Tengah-tengah semayang, bersin, cendol keluar. Belum. Cendol keluar, kawan tu bangun pula duk antara 2 sujud. Ingat bangun buat apa? Dia tarik balik cendol pula pakai. Papa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tengok dia. Cendol lagi. Waktu dia makan banyak sangat dia lah. Belum. Makan sikit-sikit tak apa. Jangan sikit-sikit makan. Belum nak? Itu 3 benda. Pasal tu, yang ketiga daripada 5 benda kerugian manusia yang berada dalam bulan Ramadan, menunggu waktu berbuka puasa, menunggu waktu buka puasa tanpa nak berdoa pada Allah. Duk tengok jamnya. Bila nak azan? Belum duk doa. Kalau ada buat tahlil di surau tu, doa panjang sikit kalau sebelum tu bila azan. Janganlah waktu tu bila Allah baru doa angkat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di belakang tu lapak dah. Pasal tu, Ramadan tolong banyakkan doa. Pasal dalam bulan Ramadan ni, banyak keberkatan yang Allah bagi pada kita. Masa kita boleh bangun malam. Bulan lain tuan-tuan tak boleh bangun malam. Ramadan tuan-tuan boleh bangun malam. Dia buat apa? Bangun sahur. Bangun semayang, bangun boleh buat. Tapi kenapa lepas Ramadan tak ada? Pasal tu kita kena cek. Berkemungkinan Ramadan yang kita lalui baru ni, belum diterima Allah. Allah sampaikan kita Ramadan hari ni pula. Pasal mungkin Ramadan kali ni adalah Ramadan yang terbaik untuk kita.
Jadi sambutlah ia dengan ilmu. Syurga dibuka luas. Hiasi syurga kita tu dengan amalan yang baik. Sedekah, baca Quran, zikir, tadarus. Habis tadarus di surau, balik sambung di rumah. Pasal apa dia? Hidupkan dengan amalan. Yang keempat apa dia? Menghabiskan waktu pagi dan petang dengan berbaring dan tidur sahaja. Tanpa alasan. Dengan alasan letih puasa. Lalu, macam dia seorang je puasa balon no. Orang ni pun puasa juga. Dia jawab pula, dia tak apalah, sahur makan nasi, saya makan buah kurma. Orang jenis suka menjawab. Balon no. Dia suka menjawab ni, balon dia suka menjawab. Allah SWT Muhammad suka menjawab balon. Oi, bab menjawab serah kat dia. Pasal itu balon, Ramadan manfaatkan masa dengan baik. Kita ni duk panggil bulan puasa ni lama dah. Bulan puasa, bulan puasa, bulan puasa. Tapi mai kat bazak Ramadan. Mai tang bulan puasa. Tak boleh kita panggil bulan Ramadan. Tak boleh, dia kata jenis dah. Benda-benda, jangan buat alasan letih. Pasal Allah Ta'ala dia tak pandang awal ke belum? Kalau awal sekali penuh ke belakang ni. Punya terkejut dari belum sampai-sampai paking penceramah pun hilang. Malam pertama. Belum nak? Mau malam 29. Hai. Tak ada dekat semua. Belum. Malam 29 mana lagi dah? Sibuk. Seminggu nak raya, sibuk dengan persiapan nak raya. Padahal persiapan Ramadan nak keluar tu kita tak buat. Munajat, minta ampun, ya Allah terimalah Ramadan yang aku buat. Pasal tu kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minas saqatika wan nar. Ni satgi tuan-tuan nak minta pula Allahumma ja'alni minat tawabin. Ni tuan-tuan nak minta doa akhir tarawih satgi ni panjang ni. Nah, pasal tu kita minta pada Allah di akhir doa. Nah, orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita minta pula pada Allah di akhir doa dengan macam-macam kita minta. Kalaulah Allah Ta'ala terima amal ibadat kami ni ya Allah, maka permudahkanlah urusan kami dalam melakukan amal ibadat. Jangan kau tolak ya Allah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, langsung tidak membuka ataupun membaca Al-Quran. Rugi balon. Start malam ni, start baca Quran. Sini ada tadarus tak? Ada, Alhamdulillah. Ramai dah yang join. Remaja zaman purba ke remaja masa kini? Ha? Purba lah. Boleh ke sebut remaja zaman purba sebab dengar kata tua? Tak boleh. Dia sensitif tua. Nah, orang nak. Jadi tuan-tuan, buat. Kadang-kadang Ramadan baru nak buka baca Quran. Ramadan baru nak start. Kadang-kadang Ramadan baru nak start buat baik. Pasal apa dia? Pasal hati kita kurang bersih. Berkata dah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tanda seseorang itu mukmin dan hati dia bersih sebelum berjumpa dengan Ramadan 3 bulan, 4 bulan, dia dah buat persiapan untuk berjumpa dengan Ramadan. Dari segi semayang malamnya, dari semayang sunatnya dan sebagainya, dia buat persiapan dah. Pasal ada setengah orang Ramadan mai dah, baru dia kata, lah puasa dah. Berasa macam baru lagi puasa dah. Puasa dah. Pasal tu kelakuan bulan Ramadan ni cukup banyak tuan-tuan. Tinggalkan dia. Bawalah Ramadan dengan ilmu. Supaya ia menjadi manfaat. Sambutlah Ramadan dengan ilmu. Bukan dengan nafsu. Pasal kita ni jadi orang yang rugi. Pasal tu sekali dia ada doa hujung tarawih tu kita minta pada Allah. Kalau Allah Ta'ala terima amal ibadat ni, Allah permudahkan urusan kami. Dan istiqamahkan kami untuk buat setiap malam. Kalau nak bukan lama mana pun. Sini buat berapa? 23. Alhamdulillah. Betul? Kira ada 12 rakaat gitu gini. Dah. Amboi tak mau. Nah betul? Dia cukup 8. Dia kata Allah pun faham. Tak apa balon. Jangan bergaduh ya. Pak Long nak buat berapa pun Pak Long buat. Jangan bergaduh ya. Mau surah Pak Long buat 8. Pak Long nak buat 20. Bukan payah mana. Semayang 8 balik rumah sambunglah 12 lagi. Betul? Selesai dah 20. Tapi jangan harap memang takkan sambung dah. Masuk saya 2 kali 5 10. Oh, balik buka jubah buka pun kedak dah belum. Nah, esok dah.
Hadirin hadirat, lakukan amal ibadat seolah-olah esok kita nak mati ataupun kematian akan menjemput kita sebentar lagi, tuan-tuan. Jangan jadi orang yang rugi, tuan-tuan. Gunakan sebaik nikmat yang Allah bagi ni, tuan-tuan. Tak ada semua orang boleh dapat berjumpa dengan Ramadan macam kita. Ada orang semalam mati. Ada orang seminggu lepas mati. Kita tak mati-mati. Hari ni kita boleh hidup dalam keadaan suasana tarawih malam yang pertama. Lalu, makna dia, Allah masih bagi peluang dan kita kena ingat peluang Allah tu bagi pada kita untuk kita dapat pengampunan. Pasal itu tuan-tuan minta dalam sembahyang, Rabbighfirli warhamni wajburni ya Allah. Wahai Tuhan, ampun dosaku ya Allah. Wahai Tuhan, sayanglah aku. Wahai Tuhan, tutupkanlah segala keaibanku ya Allah. Ni kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala terima amal ibadat. Tolong tanamkan niat kita untuk setiap malam kita hadir untuk solat berjemaah Isyak dengan solat tarawih. Pasal ada orang dia mai semata-mata sembahyang tarawih Isyak di rumah. Belona mai sembahyang Isyak di surau. Lepas sembahyang Isyak, sembahyang pula orang kata ba'diyah Isyak 2 rakaat. Baru sembahyang tarawih. Pasal apa dia? Pasal kita sambut dengan ilmu. Hari ni orang tak mau dengan ilmu belum. Pasal tu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, akhir zaman manusia rasa bangga dengan kebodohan yang dia ada. Lepas tu hari ni orang buat pelik-pelik belum. Semayang tepi duit. Lungguk duit tepi dia semayang duha. Lepas doa, ada orang lempak duit turun, kita pun ikut. Dengar kata yang buat tu orang impian berlakon belum? Hello, dunia lah. Orang buat benda-benda pelik. Hello, dunia akhir zaman orang buat benda pelik. Hello, sambut Ramadan dengan ilmu. Tak perlulah kita nak tunjuk. Janganlah start malam ni jangan duk cerita dah. Dan tarawih, dan tadarus, dan tak payahlah belum. Biar kita sendiri dengan Allah, Allah menghargai kita. Yang terakhir pesanan saya untuk saya dan kita semua, tanya diri kita, dah dapat redha daripada Allah ke belum? Apa maksud redha Allah? Terjemah dalam bahasa kita, Allah dah puas hati ke belum dengan ibadat yang kita buat ni? Tanya tengok. Pasal apa? Pasal Allah bagi kita jumpa lagi dengan Ramadan tu ni. Pasal tu jangan buat ibadat dengan ikut-ikut orang. Pak Long nak membaca, Pak Long kena belajar, baru Pak Long boleh pandai baca. Mau Pak Long hanya baca, tak belajar, tak erti Pak Long. No, ada tu orang Pak Long di kampung saya baca surat khabar, pening seorang. Pak Long, dia baca surat khabar, di tajuk tu tulis, pemandu lori telok tersepit. Pak Long nak faham macam mana? Dia fikir pula, sebab bawah tu dia tulis, azab 20 minit nak dilepaskan oleh anggota bomba. Dia kata apa dia? 5 saat kena sepak pun senak ni 20 minit. Dia dah fikir. Saya kata, Pak Long, salah baca tu. Dia kata, kalau betul macam mana? Kita pun tolong baca lah. Orang kata pemandu lori telok, tersepit. Pak Long faham driver lori telok dia tersepit ke? Driver lori telok dia tersepit. Pak Long? Pak Long, bukan ucah Pak Long nak apa? Pak Long faham yang mana? Driver lori tu tersepit ke? Telok driver lori yang tersepit. Dia ni faham telok driver lori. Kita kata dah, tengok gambar ni. Gambar ni tulis driver lori telok. Oh, dia tengok gambar. Ah, betul ya, driver lori telok ni dah. Haram ni tukang tulis pun bodoh. Tu dia. Bukan tukang baca, tukang tulis. Pasal apa dia? Pasal kata Sayyidina Ali, akhir zaman manusia suka cari salah orang, dia tak suka cari salah dia. Semua orang tak betul, dia seorang aja. Jadi kita tak mau. Ramadan kali ni tuan-tuan, tolong createkan satu file, folder, simpan pahala sembahyang kita, simpan pahala puasa kita, simpan kita punya sedekah. Biar orang kata sedekah jariah, kita buat apa pun simpan dalam satu file. Jangan cerita korang supaya pahala kita tak hilang belum. InsyaAllah cukup sekarang itu saja tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan sendiri. Mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara. Mudah-mudahan Allah redha kita, Allah masukkan kita dalam syurga tanpa ada hisab insya-Allah. Jangan balik lagi tuan-tuan, ada 3 rakaat lagi belum? Tak selesai lagi belum lah? 3 lagi belum nak? Boleh ke belum? 3? Kan nak 12 lagi? Ay, boleh takkan? Nah, belum. Jangan malam 24 cerah. Jadi insya-Allah wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.